baca sini. Okey, teropong. Lepas tu yang lepas. Ha. Tak apa, tak sini. Ini saja. Macam kita diri. Macam kita diri, kan? Ha, okey, lepas tu iktidal. Sambil Allah, sambil Allah. Ya. Tengok sambil Allah dia tak ambil. Okey. Sujud macam mana? Sujud salam baca dia, sujud pegang betul. Pegang. Pegang. Itu syarat dia. Jelas ya? Pegang lutut, lepas tu duduk antara dua sujud, lepas tu sujud semula. Lepas tu Tegak. macam tu. Betul tak? Ya? Betul tak? Dah lutut. Ya, itulah pilihan kita ada. Yes. Kita boleh duduk di katil, kaki di bawah, dengan kaki lurus di sini. Sebenarnya sama je. Kaki lurus bawah boleh, macam ni boleh. Sebenarnya Kita tidak ada pilihan yang lebih selesa kaki di bawah. Sebenarnya mana yang lebih selesa? Mana yang selesa? Inilah. Sebab dia dah bersandar. Tu saya kata, mana yang lebih baik? Ikut kepada yang tidak melanggar rukun, dan juga yang pertama mengikut kepada keselesaan pesakit. Dulu tak ada ni, sekarang dah ada ni. Apa beza di antara letak kaki ke atas dengan letak kaki bawah? Sama je. Sama je keadaannya kan? Sama. Kalau letak kat bawah pun dia boleh sujud kat bawah. Tak boleh. Tetap tempat yang sujud dia sama. Baik duduk macam ni. Baik duduk seperti ini saja. Soalan saya, okey, boleh tak Ustaz kalau saya dah duduk macam tu, macam tadi yang tuan kata duduk sini? Boleh. Dengan syarat kita ketahui kiblat sebelah mana. Jika kita ketahui kiblat sebelah sana, maka okey, Rahman ada sana. Duduk. Duduk. Yes. Cuba solat dengan sini. Ya. Okey, tidak. Sambil Allah. Tengok ya. Rubah tempat walaupun sihat pun dah lupa. Jadi anak isteri hadap. Tu baru betul apa-apa. Macam tu. Sesiapa yang ada anak ataupun ada isteri, ada suami yang tak sakit tapi dia tak bimbing, sibuk dengan phone dekat tingkap, sibuk dengan WhatsApp, hukum dia haram. Jika ayah dia tidak sah solat, selama mana ayah dia tidak qada, dia kena tanggung dosa solat ayah dia. Okey. Okey. Itu dia. Kena hati-hati. Itu tanggungjawab yang sangat